di sawah di Karang Polis. Itu kita lihat Kubota. Ini dia makan Kubota. Itu sini alat yang digunakan untuk membajak sawah padi. Ini di Polis merupakan hari itu bulan kemulaan untuk penanaman padi. Kita berada di sekitar Bandar Karang, berdekatan dengan junction untuk pergi ke Kuala Polis. Jadi di hujung sana itu ada flyover melintasi Jalan Agusta ke Karang. Inilah suasana di Kuala Polis berdekatan dengan Masjid Seriap. Sebab Omar baru singgah menunaikan kewajipan solat asar berjemaah di Karang Polis. Dari Kelangka.